Saya adalah salah seorang pelajar yang pertama kelas hafaz Al-Quran masa itu. Bukan nama ma'had apa-apa. Kelas hafaz Quran di Masjid Negara. Penubuhan kelas ini dan daripada sinilah yang ada lahirnya Darul Quran di di Kuala Kubur Baharu, Selangor, yang mana sebelum itu namanya Kelas Al-Quran. Kelas Al-Quran ini mula dicetuskan oleh Sahibul Fadilah Syekhul Azhar. Ketika itu Syekh Mahmud Shaltut yang buat buku pun banyak. Syekh Mahmud Shaltut yang hadir di majlis perasmian Masjid Negara pada tahun 65. Dan ketika itu dia syorkan kepada, ini saya pun ambil timu daripada guru juga, dia syorkan kepada Tengku Allahyarham, Tengku Abdul Rahman, katanya kenapa tak buka tahfiz Quran. Jadi daripada situlah timbulnya Tengku menghubungi Mufti Kelantan, iaitu almarhum Datuk Muhammad Nur Ibrahim, supaya dia mengendalikan kelas Al-Quran ini. Saya dipahamkan, guru saya kata banyak jugalah temu duga yang nak dijalankan, tapi tak ada tawaran tu, tak ada yang menyahut tawaran nak menyertai hafaz Al-Quran ini. Jadi pilih adalah 8 orang saja. Pada mula-mula saya lihat ada 9 orang. 8 orang, 9 orang lari satu. Kerana susah sangat hafaz. Lari satu, jadi tinggal 8. Jadi 8 orang ni, saya daripada Terengganu 2 orang. Daripada Perlis Datuk Harudin dan Datuk Hasanuddin 1 orang. Daripada Pahang Datuk Salahuddin 1 orang. Dah jadi itu. Daripada Selangor Haji Abdul Rauf, Allahyarham, dah meninggal. Daripada Perak 1 orang, Datuk Kamaruddin Amri, dah meninggal, marhum. Kemudian 1 lagi Syekh Muhammad Nur. Syekh Muhammad Nur daripada Syekh Uthman Muhammad Nur daripada Kedah, Allahyarham juga. Jadi 3 dah kembali ke rahmatullah. Tinggal lagi 5 orang lah saya. Jadi semua dah tua-tua lah. Dah ada 60, 69, 70. Yang paling tua sekali ialah rakan saya daripada Terengganu, iaitu ketika dulu dia Timbalan Mufti Terengganu, Ustaz Zainal Abidin Ahmad. Dia tahun 42 dia beranak, jadi lebih kurang dalam 75 lah umur dia. Lepas tu saya lah. Lepas tu yang lain muda setahun, ke segitu saja. Jadi kelas tahfiz Al-Quran ini diadakan di sini, di bilik ni. Satu sana, bagi 4 ni. 1, 2, 3, 4. 4 orang sebelah sana, 4 orang sebelah sini, 8 orang. Saya ingat lagi kursi saya yang dekat satu, yang tengah-tengah. Jadi ini hafal Quran ni waktu pagi lah. Kita tasmik dengan Syekh Muhammad Nur ni. Asrama kita di bawah ni saja, di bawah ni. Waktu dulu tak ada apa-apa, ada tempat makan di Masjid Negara dulu, tu kan ada masak. Jadi tak ada yang nak memasakkan, semua makan bawa daripada luar. Jadi asrama kita. Jadi asrama di bawah ni lah, naik atas saja. Hafal di dalam masjid. Ataupun malam tutup, masjid tutup, api tak ada, bertaburan lah hafal di tepi-tepi jalan sini, luar pagar sana. Masing-masing ambil kursi, bawa air Milo, bawa air Nescafe, bawa apa satu. Sampailah ingat. Kita hafal 1 hari
satu maqra', iaitu 2 muka ataupun 3 muka ataupun 2 muka setengah satu hari. Mengulang setengah juzuk satu hari depan ustaz. Ingat tak ingat mesti hafal. 8 hari 1 juzuk, 8 hari 1 juzuk. Jadi suka juga hafal Quran ni. Ada masa susah, masya-Allah, 1 hari 1 malam tak boleh ingat. Itu yang saya kata lari, ada yang lari. Tuhan berikan semua susah. Ingat lagi dalam surah Al-Imran, wa min ahlil kitabi man in ta'manhu biqintarin yu'addihi ilaik wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaika illa ma dumta 'alaihi qa'ima. Nak sampai juzuk lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Itu payah semua. Daripada petang sampai malam, dekat besok baru nak baca depan sahab baru ingat. Itu Tuhan sejarah Tuhan tolong betul. Jadi itu ada, saya duduk sama orang Selangor di bawah tu. Tengok-tengok pagi tu, mana Zanuri ni tak ada. Balik rupanya. Pasal tak ingat dia. Dia takut dengan ustaz, dia tak ingat. Dia balik. Tapi hafal Quran masa itu kita dah lewat masuk.